Sebut pula lah hakim ni mengikut pressure daripada orang awam. Adalah orang yang tekan hakim. Tekanan awam ni tak boleh cipta transaksi kewangan. Transaksi kewangan bukannya sehari dua, bertahun-tahun. Hakim ni menilai dokumen, memanggil saksi dan meneliti dari sudut undang-undang. Keputusan yang semalam tu dibuat selepas perbicaraan. Panjang pula tu. Dan bukan ikut trending. Kalau ikut trending ni, saya fikir baik tak payah buat mahkamah, baik kita ikut suara dalam social media. Kalau ikut trending, ikut trending, derma politik ni perkara biasa. Contohnya kan, apa masalah derma politik ni? Padahal derma politik ni ada peraturan. Derma politik tak masuk dalam akaun peribadi Perdana Menteri. Derma politik ni perlu direkodkan kalau masuk dalam negara kita ni. Bila masuk dalam akaun peribadi dan kemudian pula dibelanjakan sesuka hati, itu bukan derma. Itu adalah salah guna. Kalau move on bimbang menjadi masalah, berbangkit dan bermaharajalela lah. Betul? Kenapa tak terima sumpah laknat? Kan ada sumpah laknat. Kenapa tak terima sumpah laknat? Saya teringat. Sumpah ni bukan bukti, bukan boleh jadi bukti bawa mahkamah. Undang-undang tak boleh bergantung keadilan ini kepada ritual. Tidak boleh. Kalau sumpah tu dah cukup saya rasa ni, baik tak perlulah kita buat penjara. Baik tak payah ada mahkamah. Sebab kita ada bukti. Kita tak perlukan sumpah ataupun upacara secara ritual untuk nak buat satu keputusan. Okey, dari sudut yang lain, ada satu artikel tu yang dia sebut yang Najib ni tak tanda tangan apa-apa. Saya nak kupas begini, tanda tangan ni bukan satu-satunya liability, tetapi pemilikan akaun itu yang membawa ke bertanggungjawabkan. So maksudnya bila duit tu masuk dalam akaun peribadi kemudian dibelanja, tanggungjawab itu tetap kepada pemilik akaun. Macam mana dia boleh bawa keluar akaun kalau dia tak tahu duit dalam akaun ni? Besar pula tu kan. Contoh, disalahkan pula pegawai Bank Negara, pegawai MOF, Kementerian Kewangan, disalahkan pula mereka tu kan. Kalau mereka tu salah siasat dan hukum, tapi mereka ni tak belanja duit tu. Kes ini dia cerita apa? Dia cerita tentang penerimaan duit dan juga penggunaan duit tu, dana tu kan. So janganlah alih fokus daripada isu utama, kan? Ada jugalah yang percaya dalam WhatsApp group cakap bukti tu palsu, boleh dibuat, boleh direka dokumen segala bagai. Dalam mahkamah saya, dakwaan ni, mana-mana dakwaan yang serius ni perlu dibuktikan dengan jelas. Mana laporan forensik, mana saksi, mana pakar. Selagi tidak ada, maka dakwaan palsu ni cuma sekadar retorik untuk kaburkan kebenaran fakta. Dan juga ada satu pihak ni yang dia bercakap bahawa mahkamah luar ni campur tangan keputusan ataupun penghakiman dalam negara ni. Saya rasa semalam keputusan tu dibuat di mahkamah Malaysia, bukannya mahkamah Singapura. Siasatan luar negara ni hanya mengesahkan aliran wang yang merentah sepadan. Itu pun tak faham. Kedaulatan kehakiman ni tetap terpelihara. Tak ada pun kita ambil hakim ni daripada luar negara, tak ada. Oh, kalau macam tu ini confirm lah dendam politik. Sebut lagi dendam politik. Dendam ni tak boleh hasilkan rekod bank. Dendam ni dia tak boleh nak buat pengeluaran duit ni, tak pernah.
dan tak boleh. Hujah dendam ni disebut bila sesuatu fakta itu tidak memihak. Itulah dia bercakap pasal dendam. Saudara-saudara. Saya tengok lagi satu komen ya. Najib tak ambil satu sen pun. Yalah, dia tak ambil satu sen. Tapi dia mengaku dia belanjakan duit tu. Apa cerita ni? Ambil atau belanja tu samalah. Dari sudut liability tu. Duit keluar daripada akaun peribadi. Itu fakta. Apa lagi komen? 2.3 bilion itu bukan semua daripada 1MDB. Tetapi money trail ni menjejaki sumber. Pendakwaan ni menunjukkan ada kaitan dana 1MDB. Jika ada sumber yang sah, sumber-sumber lain, buktikan dengan dokumen ni. Tak perlu nak komen, tak perlu nak buat satu spekulasi, yang mana mahkamah dia menilai dengan bukti, bukan dia membuat anggaran ataupun spekulasi. Apa tadi sebut apa lagi, hakim ni tak faham realiti politik. Memang sebab apa hakim tak perlu faham politik. Sebab apa hakim ni perlu faham undang-undang. Itulah tugas hakim. Yang mana tugas hakim ni nak menilai kesalahan jenayah berdasarkan pada bukti. Bukan hakim ni menilai strategi politik. Saya pun tak faham lah. Apa lagi komen yang saya terima? Kes ini remeh. Isu lain lebih penting, saya dah sebutkan tadi kan. 2.3 bilion tu bukan remeh, besar tu. 2.3 bilion itu ia menyentuh kepercayaan rakyat, kepercayaan kepada pasaran, investor, pelabur, dan juga tentulah masa depan negara. Kalaulah engkau menormalisasikan rasuah yang berskala besar ni, ini adalah perkara yang paling berbahaya sebenarnya. Ada sebut, kenapa kau berani cakap? Kenapa kau ni poyo sangat bercakap? Sebab kita dah ada fakta yang jelas dan kita dah ada keputusan mahkamah. Bercakap berdasarkan bukti, bukannya kita bercakap kosong. Sebab kita bercakap ni dengan satu pembuktian yang mana dah diputuskan oleh mahkamah. Saudara-saudara, ramai rakyat sokong Najib. Itu komen. Anwar takut dengan Najib. Betul kan? Anwar juga. Undang-undang bukannya bentuk undi popular. Keadilan ni tak boleh diukur dengan jumlah undian, sorakan, likes, share. Tidak diukur dari sudut itu. Jika majoriti ni menentukan salah ataupun betul satu kes ni, maka institusi ni runtuhlah. Tak perlulah kita buat mahkamah. Okay. So dikaitkan juga dengan titah Anandam, yang mana hakim ni tak hormat pada institusi raja. Sebenarnya mahkamah ni melindungi perlembagaan. Mahkamah turut melindungi raja, yang mana raja ni juga turut terikat dengan perlembagaan. Mengkritik keputusan mahkamah tanpa asas, itu dikira sebagai apa? Itulah sebagai penderkaan secara tak langsungnya. Saya kira macam-macam yang saya. Lagi satu apa? Najib banyak bantu Melayu. Saya dah jawab. Duit rakyat ni milik semua kaum. Bukan membantu satu kelompok saja. Walaupun begitu, dia tak memberi lesen untuk mengguna duit awam secara salah. Sebab keadilan ni tak pilih warna. Hakim ikut tekanan kerajaan. Maksudnya ada campur tangan daripada pihak kerajaan lah. Mungkin tekanan politik ni berlaku. Mungkin tekanan politik ni juga berubah-ubah.
Tetapi rekod bank tu kekal, saya cakap. Tak kisahlah mana kerajaan sekalipun, tetapi rekod bank tu kekal. Dan keputusan ini disokong daripada bukti yang bertulis, daripada analisis undang-undang, bukannya arahan. Bang, lepas ni apa caranya lagi peluang Najib untuk bebas, untuk manis-manis? Nanti saya sebut. Inilah, ini serangan ke atas orang Islam. Saya baru baca ni kan. Saya baca di dalam saya punya TikTok. Undang-undang menghukum perbuatan saja, bukannya agama. Mengaitkan jenayah dengan agama ni, pada saya adalah satu bentuk manipulasi emosi yang boleh merosakkan perpaduan dan juga merosakkan agama itu sendiri pada saya. Bang, lepas ni apa caranya lagi bagi peluang Najib untuk bebas, untuk kalaulah dia boleh dapat half pardon sebelum ni, ini baru kes di peringkat mahkamah tinggi. Lepas ni ada mahkamah rayuan, kan? Lepas tu ada mahkamah persekutuan. Seperti semalam saya dah sebutkan, kalau dia dah pernah dapat half pardon daripada 12 tahun jadi 6 tahun, daripada 210 juta kepada 50 juta, tak mustahil. Daripada 15 tahun mungkin jadi 7 tahun, mungkin jadi lebih ringan lagi kan. Begitu juga dengan denda, daripada 11 bilion mungkin akan jadi 6, mungkin akan jadi 5, ataupun mungkin lebih rendah daripada apa yang telah diputuskan semalam kan. Kalau nak lepaskan begitu saja tidak boleh lah, sebab kes ni dah jadi kes besar. Kes di peringkat dunia ni adalah satu kes yang dikira sebagai biggest kleptokrasi in the world. Ini bukan kita cakap, ini mahkamah di Amerika yang cakap kan. Jadi ikutlah kepada proses. Malam kenyataan dia disebut apa? Ikut proses, ikut undang-undang, kena hormat. Jadi saya fikir itu adalah satu kenyataan yang positif, mesejnya positif. Bila mesej positif, sebab apa tahu? Sebab dia dah tahu dia dah dapat half pardon kan dalam kerajaan Madani ni kan. So dia yakin dia boleh dapat perkara yang serupa juga dalam kes 1MDB ni kan. Pada saya ikut je lah proses kan. Najib mungkinkah kena game dengan Syafi'i? Ada juga kemungkinan. Sebab itulah sebelum ini saya mempertikaikan tindakan Barisan Peguam. Kenapa tidak memohon melalui lembaga rayuan? Kenapa tidak menasihati? Ikut proses kan. Sebab sebelum ni lembaga pengampunan, dia proses berkenaan pengampunan separa penuh tu. Yang untung lawyer masuk, betul? Sama ada kalah atau menang, tetap dapat bayaran yang sama. Kalau menang mungkin dapat bonus lah. Menang atau kalah tetap bayar. Kalau katakanlah legal fees tu kena bayar dalam, katakanlah 20 juta, tetap kena bayar sama ada kalah ataupun menang. Biasanya kalau menang tu akan dapat ekstra lah.